nanti nak color apa. Tapi kalau hampa dah memang minat biru, ambil biru je lah. Time tu hampa dapat biru, hampa minat biru, ambil biru. Tapi kalau hampa tak mau biru, hampa nak pink ke, kuning ke, orange ke, hampa deal dengan depa. Depa ada stok color tu depa bagi. Tapi janganlah hari ni hampa dapat tu, esok tu hampa nak tukar orange, nak cepat-cepat kan. Bagilah masa kat depa untuk depa salin balik cover apa semua. Daniel HPD tak angkat. Daniel HPD tak angkat. Daniel? HPD. Oh loh sayang. 3 kali. Penang ke? Yang Penang angkat lah, dapat dah. Yang betul ke? Dia tu ni. Okey, jadi seorang dah dapat dah. Putih kat tu dah. Bagi dia tulis putih. Tapi nanti kalau dia nak color apa, dia boleh deal lah dengan Gigi lah. Okey, kita tarik tengah sikit. Oi, panjang. Satu, Allah, jatuh. Dua. Yang belak masih biru lagi. Yang Azhar punya kita ambil motor merah hujung. Solihin ESR Ganu. Oi. Ya, tulis. ESR Ganu satu. Solihin nama dia. Solihin ESR Terengganu. Harap-harap dia angkat. Yang ni Azman, nama Azman. Tak tahu negeri mana. Yang Azman ni kita akan ambil motor yang merah, yang beliau punya motor color biru. Oi, dapat letak terus. Tertekan. Nah, jadi motor tu boleh pilih color apa nak nanti. Mungkinlah hampa pun nak tambah-tambah aksesori apa-apa, kita siap gaji GGR pun boleh. Hampa deal lah, bayarlah kat depa. Nak buh lampu ke, nak jalan stage 1 ke apa ke, boleh direct terus dengan GGR. Satu call untuk motor color biru, satu call untuk color merah. Tahu. Beli ni kalau hampa beli bagi kat bini lah. Hampa memang dapat lesen right setahun. Tapi ada pening-pening lah. Ambil bagi kat bini, cas elok-elok. Bini nak pergi beli sayur ke, nak pergi hantar anak sekolah ke, nak bagi kat markah ke, cun terus. Dua-dua tak angkat ni. Ni call tak angkat. Mungkin mereka tengah busy ataupun mungkin bukan rezeki mereka. Harga berapa tu? Duk tanya harga tu. Bukan jual motor. Kami bukan jual motor. Kami buat cabutan untuk dapat motor. 10 biji malam ni, 10 biji. Sebiji dah settle dah. Tinggal lagi 9. Peluang banyak malam ni. Sebelum ni kita dah buat motor 2-3 biji, kali ni kita buat 10 terus. Jadi senang. Dua-dua orang tak angkat. Alamak. Solihin Yesar Ganu tak angkat, Azman pun tak angkat. Cabut lagi. Yang tadi pergi sopak, hampa cepat angkat. Nak bagi motor, hampa tak mau angkat. 1, 2. Ni dah dapat lekat tangan, kita tok siap bang ni. Lagi terus kita call, jadi senang. Black, nama Black. Sebab dia melekat rezeki dia. Muhammad Fauzi, tolong angkat ha. Tak tahu rezeki siapa, kita tengok. Satu color biru, satu color hitam motor. Kalau hampa dapat nanti, hampa deal dengan JJR, hampa nak tukar color ke apa semua pun boleh. Bagi tahu yang nak color apa. Boleh? Halo, Assalamualaikum. Cik Black ni. Abang saya daripada ESR Motor Kolej ni. Ya. Abang nak beli barang kat ESR belum ni? Ada. ESR mana? Cerah. Cerah KL. Biasa KL lagi geng. Abang dapat cabutan betung ni. Ya. Motor EV warna merah. Motor ini warna merah. Ya. Serius Serius abang. Dia buat tanya serius. Sebagai wadi, bang. Saya cakap ni. Saya ada kat tepi. Cik Fauzi ya? Betul bang. Halo. Betul. Ni tak tengok live ni. Hello. Dah tak apa tahu dah hari ni semua orang busy kan. Janji angkat phone je. Ni dari ESR. Okey, nanti kita kontak abang Bye. Cik Fauzi dapat cabutan. Okey, dua-dua orang angkat. So dah 3 biji dah. Satu tak saya ESR KL. Dia tengah makan dengan family. Okey, abang beli kat mana tadi tu? Mungkin rezeki dia sebab dia bawa family dia pergi makan malam ni. Motor dekat mana ni? Barang ESR? Barang ESR beli kat ESR betul. Okey, ESR Penang satu. ESR Perda. Okey, abang dapat cabutan betul lah motor EV. Ya. Tak apa bang, nanti admin WhatsApp abang boleh? Tak WhatsApp. Boleh. Okey, baik. Okey, selesai malam ni. Malam ni pula setakat dah 3 biji motor. Yang ni yang lekat kat tangan saya tak? Kita call terus. Satu. Kita mau cepat malam ni. Kertas lipat ke, kertas gulung ke,
patah apa ke, janji lekat ya, kita cabut. Saya kira dia kira aci ya. Dan tak perlu nak jawab apa, kata kunci ke, password ke, tak payah. Jalan terus. Janji angkat phone mau cakap lah. Kalau angkat phone tak cakap pun tak boleh tak. Dapat ni. Oh ni mana awak? Kali kedua, kali ketiga. Tapi saya dapat berita baik. Crankshaft LC, model terbaru yang laluan minyak tu kan. On the way mai dah. On the way mai dah. On the way mai dah. Tak dapat. Yang wire punya baru ni kan. Licin. Tu dia kata buat harga murah ni ramai orang nak. Bukan tak ramai. 3 kali kau tak dapat tu. Okey tak dapat. Tarik depan sikit. Okey, call lain. Awak. Dapat 4G dulu. Tak jadi tak lah. Jadi tak usah lah. Orang tadi tu. 4G. Oi, kau balik pula. Tu buat tak saya kot. Kau ni. Yang dapat tadi tu. Pining kan? Pining. Oh, kali ni bogam guys. Bogam guys. Cik habis bawah ni tak mangkat tu. Syakir. Crankshaft wire baru ni habis. Yang ada lubang laluan minyak tu kan, licin. Yang nak sampai blok ni LC. LC auto. Ramai lah orang yang nak. Jet 2, jet gasket skeping dengan jet 4.6. Player V8 cantik sangat ah. Cantik sangat ah untuk player V8. On the way mai dah. Nanti dekat kanan sampai saya iklan. Tak angkat. Cabut lagi. Hai, motor ni orang payah cabut daripada hari tu. Kalau barang murah-murah depa cepat angkat. Okey, ni panjang. Kau 3 kali tak angkat. Tak boleh ni. Nati. Tak angkat 3 kali. Tak angkat juga. Cabut lagi geng. Tak dapat pun tu bukan tak angkat. Dia silap tulis nombor kau. Okey. Boleh. Apa dia? Duduk siam dekat SIM boleh jadi tak? Derai kat siam ni. Hai, pelik nama apa ni? Pito. Pijo. Cepat angkat geng, kami nak balik geng. Ni nombor ni mana? Tak ada. Dah. Oh, nombor color motor kiat nombor lah tak ni. Setakat lah baru 3 orang yang dapat motor, ada lagi 7. Tak dapat ni. Kau lain kita problem. Lain penuh. Kali. Tu dapat, cuma tak angkat. Tu. Assalamualaikum. Oh, dia datang motor. Cik Naki tu datang motor. Abang dapat cabutan betul lah. Abang beli barang motor kat SA mana? Shah Alam. Shah Alam meletup malam ni geng. Motor EV. Tu dia Shah Alam. Alhamdulillah. Tak apa bang. Nanti saya Nasib baik abang angkat phone. Yang kali terakhir dah ni call ni. Apa dia bang? Yang kali terakhir dah. Kali ketiga lah kami call. Kalau abang tak angkat Azad, habis yang melepas lah. Okey, sebab saya kat atas motor. Itulah. Dengar bunyi angin tu atas motor. Nasib baik abang angkat. Itulah sebab saya memang atas motor. Itulah. Okey. Tak apa. Nanti kita contact lagi macam mana nak serah motor ke apa semua. Okey. Okey, baik. Okey. tak angkat yok. Kelilah tu nasib baik. Biasa Shah Alam dapat juga geng motor sendiri. Tak angkat yok. Aduh, biasa Shah Alam susah meletup tapi sekali meletup mana nampak. Yang beliau tak angkat. Okey, lah kita dah dapat 4 orang, ada lagi 6. Ha? Kesian Shah Alam. Susah tu nak meletup. Tapi tu orang kata kadang-kadang bila telok tu dah pecah. Sampai sakit. Yang ke berapa tu? Yang kelima. Okey, 2. Kena lekat-lekat tangan. Lah 4 orang dah dapat, ada lagi 6. Macam kita potensi banyak dapat. Color motor tak kisah sebenarnya sebab nanti hampa dapat motor color apa-apa hampa boleh request dekat JJR nak color apa. Tapi kalau macam contoh hampa dapat tu putih, hampa minat putih, ambil terus lah. Tapi kalau masa tu hampa dapat putih, hampa minat biru ke, kuning ke, oren ke, hijau ke, pink ke, hampa nak tukar boleh. Kalau JJR ada stok masa tu. Kalau tak ada stok, hampa tunggulah depa buat cover sampai baru tukar color yang hampa nak. Okey, satu dah angkat phone lah. Untuk motor EV. Apa dia ulang balik?
Cik Mumin kan? Cik Mumi. Cik Mumin dapat jemputan Ya, motor Cik untuk motor EV daripada ISA Motor paling. Cik Muhammad Noor ni. Beli barang kat mana tu bang? Muhammad Noor. Apa dia? Saya cari tu. Ha? Beli kat ISA Ipoh. Beli barang dekat ISA ke ni? Isa Ibu. Oh, ya saya Ipoh ni mau semua dengan motor. Nampak bang, abang dah dapat jemputan motor EV. Lagi admin ada WhatsApp bang. Boleh lah. Abang beli barang dekat mana aku ni? Okey, bye. Yesa Ipoh dapat lagi. Yesa Ipoh ni setiap bulan dapat. Hui, kuat betul Yesa Ipoh. Mana? Yesa mana? Boleh. Ni Yesa Perlis seorang. Yesa Perlis. Dapat ya. Tak sat Yesa Ipoh ni Yesa Perlis. Dia beli kat Yesa Perlis lah. Yang ni beli kat Yesa Ipoh. Ipoh tiap-tiap bulan dapat motor. Dahsyat betul ya. Okey, yang ke-6 dah kan? Yang ke-7 pula. Okey, kita ada lagi 4 biji. Sebab 6 orang dah dapat dah, lagi 4 biji. Sat, kita korek belakang sikit. Seluk bawah sikit. Okey, bawah. Tak kira dia nak melekat di tangan saya. Bila saya seluk dalam sangat. Tapi tak apa, saya ambil yang paling bawah. Okey, saya cari yang senang nak pegang sikit. Yang dia melekat tau. Kertas ni dia ada gam. Bawa dia melekat ni. Yang melekat saya tarik turun lah. Okey, 2 lah. Kuning 1, pink 1. Cik, warna apa? Warna apa tak apa, Warna nanti ambil. depa ni. Depa selectkan je dia. So kalau kita 6 orang dah dapat, lagi 4. Yang pertama dapat tadi Pening, yang kedua KL, yang ketiga Pening, yang keempat Shah Alam, yang kelima Ipoh, yang keenam Perlis. Perlis ni kita tanya je dia ada, tak ada cerita apa bagi terus. Tak payah nak ambil di sana dah. Pening pun saya nak boleh kan. Oh, kau tak dapat pula sayangnya. Tapi kan nombor 5 ke 0 ke? 011535 nampak ni. Tahu. Katakan? 5. Cik Ikuan Amir lah. Saya dah ISA 5. Belakang ni apa? 4 ke? ISA Motor. Ni dah? Cik Amir dapat Katakan? cabutan motor. Katakan ni Milan macam untuk 4 EV. tau. Ya. Tengah 4. Beli kat mana tu? ISA mana? ISA Penang. Yesa Pening lagi geng. Yesa Pening 3 biji malam ni. Tapi memang nanti betul Amir Yesa masak. Pening punya sale gila geng. Yesa Pening punya sale dia level-level Shah Alam tu. Kotak dia. Ikuan Amir. Pasal dia hantar atas ni tadi. Pening dengan Shah Alam ni antara top Amir masak, Cik Ikuan. sale lah. Johor, Shah Alam, Pening memang gila. Pening biasa lah hantar orang nak hantu. Tak apa nanti dalam WhatsApp tu dia deal macam mana. Nah. Okey, baik. Okey, Pening lagi dapat 3 biji dah Pening. Ni Pening ah. Hello. Oh, lah minit jawab. Cik Muhammad Asri ya. Siapa? Ni Cik Muhammad Asri ya. Ya. Ni ISA Motor Perlis ni. Ya. Abang dapat cabutan motor EV. Dia dah. Abang ada beli barang Ni dekat macam pesan timur oh. Ada, saya selalu beli. Beli di mana? Dah beli tayar. Dekat kedai mana? 18. Ya, sama mana? Isa Kuantan. Kata dah belum tu. Pantai Timur. Okey baik. Tak apa bang, nanti Abang dapat motor sebiji ya. ISA Kuantan. Yang ke beli tayar Revek dapat EV nampak. Dia player Revek tapi dia dapat EV. Boleh bagi EV kat bini dia. Kuantan tu. Kuantan. Nombor 8 dapat kat ISA Kuantan. Nombor 7 dapat kat ISA Pening. Okey, cabut lagi geng. Lagi dua geng. Lagi 2. Tadi kita ambil bawah, kita ambil separuh bawah pula. Dah separuh lah kira. Ambil depan sikit ni. Kelih jari ni. Kita ambil 2 lah. Kita ambil kuning ni 1. Apa lagi? Pink ni 1. Tu dia. Dua lagi. Okey. Irfan. Ayo Kan? Irfan. So yang ke-9, Sentul. yang ke-9 dan ke-10. Iman Sentul pun ada, ya KL tadi. Kalau Sentul tapi tak tahu lah kot dia beli kat Shah Alam. Apa dia? Apa? Kau pakai phone dia? Tak tahu. Phone habis habis. Kau tak dapat? Tak dapat. Oh, kau tak dapat? Ya. Tak tahu apa-apa. 622. Aiman Sentul. Confirm ah duduk KL. Cik Muhammad Irfan. Kan Cik Irfan. Cik Irfan ada beli barang dekat ISA sebelum ni. Mana? Ada. Dekat ISA mana? Kuantan.
Kuantan. Yesa Kuantan lagi geng. Yesa Kuantan. Dua lah rezeki Yesa Kuantan. Memang Contoh betul lah. EV. Ini Yesa Polis ni. Tak apa bang, nanti. Memang dapat Nanti rebutan cik betul lah kontak EV bang kat WhatsApp sebiji. Alhamdulillah. Abang beli motor kat mana? Saya cawangan, kalau cawangan saya kena dekat Kajang dengan KL. Kajang ataupun KL. Cuma yang ni tak tahulah ni Kajang ke KL. Tak tahu sebab saya kerja kat Kajang. Kadang-kadang buat sampai sepepat dekat KL. Oh. Okay. Tapi kalau tengok kertas kecil ni macam Kajang ni. Ah. Asal ni beli kat Yesa Kajang ni. Kalau KL selalu dia bagi kertas besar. Lepas tu macam mana Ah, penghantaran tengok live lah tadi. Tengok live tak? tak bang, saya Oh. nanti tak payah TikTok. Tengok live habis ya, melepas bang. Oh. Dah lawak ya. Tak apa, janji abang angkat phone ya. Dah gembira ni. Eh. Berhenti di highway ni. Dah, kita bagi saja lah, lawak-lawak. Nak penutup abang yang terakhir ni, yang ke 10. Oh. Sebab minggu ni, bulan ni kami bagi 10 biji, abang yang ke 10. Oh, saya yang last lah kiranya. Alhamdulillah rezeki lah. Yalah. Tak abang tak angkat, tak tengok live pun tak apa. Kita buat cabutan betul, tak tengok pun tak apa. Oh. Janji angkat phone ya. Alhamdulillah. Okey, nanti kita ada dengan abang macam mana nak hantar motor apa semua nanti kemudian lah. Okey, baik bang. Okey, baik. Hati-hati. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey geng, selesai malam ni 10 biji. Okey, selesai dah 10 biji. Semua ada pemenang dia. Kita tengok. Nombor 1 dapat kat Yesa Pening. Nombor 2 Yesa KL. Nombor 3 Yesa Pening. Nombor 4 Shah Alam. Nombor 5 Ipoh. Nombor 6 Perlis. Nombor 7 Pening. Nombor 8 Kuantan. Nombor 9 Kuantan. Nombor 10 Kajang. Okey, clear semua. Jadi Pening dapat 3 Pening. Pening 3, KL 1, Shah Alam 1, Perlis 1, Kuantan 2, Kajang 1. Johor tak ada lah Johor. Apa ni Johor? Johor tak ada ni. Johor tak ada. Kelantan Terengganu tak ada. Tapi Kelantan Terengganu tadi ada abang-abang lain. Ada yang pi tu kot. Yang pi ke Bangkok. Yang pi ke Bangkok tadi ada. So clear untuk bulan ni. Bulan depan nak buat apa bulan depan lah. Bulan depan apa saja tak saya nak buat apa? Motor apa? RZ okey, RZ. RZ okey tak? Allah rasa. Panarel tu apa? Benelli. Oh. Yang body nampak chassis tu. Oh lah. Benelli. Benelli ya. Kita nak buat motor apa ni bulan depan? Setiap kali nak buat betul-betul tu duk fikir nak bagi motor apa kat orang. Tu yang kali ni boleh bagi 10 biji EV sebab tak mau fikir tu. Lah ni kita bagi buang per habis 30,000. Buat cabutan betul body RZ. Itu senang kerja saya. Ambil 30 biji tak ni bagi 30 orang. Kena boleh. Body RZ 30 biji. Sebiji 994 lebih kurang 1000 lah kita kata kan. Kita bagi tak apalah, kita bagi 31 biji. Teori hangpa kata 994 kali 30 tak cukup 30,000 pula sebab sini tulis 30,000. Sebab sini tulis 30,000, lagi hangpa kata mana boleh tak cukup 30,000. Kalau 994 kali 30, kita bagi 31 biji. Tapi itulah tak semua orang main RZ. Kalau saya bagi body pun lagi boleh kat perempuan ke apa. Boleh. Bagi boleh dalam 4-5 biji okey lah. Kalau sampai 30 so lagi dapat kat orang yang tak berminat RZ pun tak boleh juga. Bagi RZ seketui tulis biji siap, cantik. Yang tu, tukar nama, jalan right terus. Boleh kot, bulan 5 kan. Kita pun nak right ke RZ member bulan 8. Bulan 5. Kalau bulan 5 bagi, bulan 6 bagi, bulan 7 bagi. 3 bulan ni boleh bagi RZ pun cantik juga. Apa-apa kita pertengahkan. Kita akan masuk bincang tengok RZ ngam tak ngam untuk bulan 5. Saya rasa boleh lah, tak ada masalah lah. Kita bagi RZ sebiji tu. Habis tu RZ kita nak nilaikan dia harga berapa? 15,000 okey. Contoh RZ 15,000. 15 lagi ribu tu tengoklah bagi motor lain ke, bagi voucher ke, bagi hadiah lain ke. Okey kot kan. Kita nilai 15,000 boleh kot. Takkan nak nilai 10 tu ya. So, okey, clear. Selesai malam ni. EV memang best lah EV. Tengok macam ni. Boleh. Tapi sebenarnya 10 biji ni lebih ni. Sebab GGR bagi kat saya pun dekat 4,000 juga. Satu dekat 4,000. So, kalau 10 dekat 40 lah. Tapi sajalah saya bagi bulan ni kan. Saja seronok bagi. Kita pun menega okey bulan ni. Semua tak ada masalah apa. Barang sampai pun seronok. Banyak barang sampai berkontainer-kontainer. Tayar ni sebenarnya saya tak adik je. Kalau hampa nak tahu seminggu tu 2-3 kontainer sampai. Seminggu 2-3 kontainer.
So loss sebulan kita dah dapat lebih kurang lah 10 ke 12 kontainer sebulan tayar. 10, 12, kadang-kadang 15. Ada hari tu sampai sekali 9 kontainer direct setiap hari. Naik nak muntah budak kerja. Jadi kita dah tengah stabil dah balik tayar. Tapi saya tak ada lah ikhlas hari-hari. Pergi hampa naik cemuih pula tengok kan. Jadi itu yang saya kata tadi, barang sampai banyak kita pun seronok, barang sampai banyak kita bagi 10 terus kat hampa motor. Saya pun tak mau fikir-fikir lah. Tayar GGR ada stok, dia kata ada, hantam terus 10. Sepatutnya saya kena bagi dalam 8 je. 30,000 tadi tu untuk 8 biji je. Tapi tak apa, kita bagi 10 sebab kita sonok sikit bulan ni. Okey. Jadi selesai untuk bulan 4 punya cabutan butuh. Jumpa lagi kita untuk bulan 5. Jadi untuk yang tak faham lagi macam mana nak join cabutan butuh, ada saya tahu yang tak faham lagi, yang duk mesej tanya lagi. Cabutan butuh ni layak untuk orang yang beli barang di 10 cawangan ESA. Saya ulang sekali ya. 1 ESA Perlis di sinilah. ESA Perlis, ESA Penang di Perda, ESA Ipoh, ESA KL, ESA Shah Alam, ESA Kajang, ESA Johor, ESA Kuantan, ESA Terengganu, ESA Kelantan. 10 kedai ESA. Tak kisah beli barang apa, tak ada package combo baru dapat, tak ada nilai-nilai tertentu baru dapat. Beli RM5 pun dapat, beli RM10 pun dapat, beli RM100 dapat, beli RM500 pun dapat cabutan. Tak ada masalah. Dan juga di web ESA, website ESA sendiri dapat cabutan betul. Di platform lain online tak dapat. Sebab kita tak ada nombor telefon. Dekat tracking hampa tu dia tak keluar nombor telefon. So saya tak boleh nak tulis kat sini. Nak letak nombor telefon, nak letak nama tak boleh. Jadi kalau dekat website kita dia ada semua kat situ, nombor telefon, nama, alamat komplit. So kita tulis nama, tulis nombor telefon, letak dalam ni. Selesai. Sebab tu di website saja boleh. Jadi yang nak beli kena beli di website, barulah dapat cabutan tu. Kalau beli di platform lain tak dapat. Beli di kedai ESA 10 kedai tadi dapat, ataupun beli di website ESA sendiri dapat. Itu saja. Tiada pasangan untuk hampa nak beli di kedai lain ke, beli kat dealer-dealer lain pun tak ada masalah. Tapi kalau ada kelebihan dia, beli kat kedai saya, beli kat website saya, adalah kelebihan tu. Itu saja. Kelebihan pun tak ada lah besar mana, bagi biasa-biasa je kat hampa lagi duit banyak. Hampa tak kisah pun nak beli motor. Tapi ni saja seronok-seronok saja. Sambil-sambil beli, sambil-sambil minat main motor, tiba-tiba nama meletup dapat EV.